Kenyataan yang dikeluarkan dalam laman web rasmi FIFA turut memaklumkan pihaknya telah menerima aduan berkenaan kelayakan 5 pemain selepas tamat perlawanan tersebut. Selepas membuat penilaian terhadap semua bukti, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA mengenakan denda 350,000 franc Swiss bersamaan 1.8 juta ringgit. Dalam pada itu, 7 pemain yang terlibat iaitu Gabriel Philip Aroca, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joe Vito Brando Figueiredo, John Irazabal Iraugui dan Hector Alejandro Hevel Serrano didenda 2,000 franc Swiss iaitu 10,400 ringgit setiap seorang. Pada masa sama, mereka turut digantung 12 bulan daripada menyertai sebarang aktiviti berkaitan bola sepak berkuat kuasa serta-merta. Isu kelayakan pemain terbabit untuk mewakili Malaysia dirujuk ke Tribunal Bola Sepak FIFA bagi pertimbangan lanjut. Pemakluman berkenaan keputusan itu sudah dimaklumkan kepada FAM dan pemain yang terlibat, yang mana tempoh 10 hari diberikan bagi meminta penjelasan bertulis atau mengemukakan rayuan kepada Jawatankuasa Rayuan FIFA.